Tepukan kepada Yazid, tepukan kepada Farhan, tepukan kepada Lee Adami, tepukan buat Tuan Edson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tadi saya baru lepas menonton wayang filem Fan, filem terbaru Shah Rukh Khan, di mana Shah Rukh Khan ni dia jadi Shah Rukh Khan yang original. Lepas tu tiba-tiba ada satu lagi Shah Rukh Khan jadi-jadian. Sekarang sehari dua ni banyak kes meletup, kes satu program jadi-jadian yang nak tiru Tuan Excel. Kecoh hal batu bata ni sekarang. Hal batu bata ni memanglah berbeza. Kita ni batu-batu merah yang keras tu, kau tu batu yang lembut kahak hijau. Memang berbeza lah, kan? 2 hari ni kecoh. WhatsApp saya, orang PM, dia Azizi apa cerita ni? Ni Tuan Excel dah riba ni. Gila, apa yang kita terbakar dalam api neraka ni? Sebab kita mengamalkan riba. Woi, kau tahu tak riba atau apa? Tanya orang tu balik, kau tahu tak riba atau apa? Riba ni perkara-perkara yang melibatkan pinjaman. Satu urus niaga yang berbeza tempoh dengan barangan dia. Terbawi dipanggil barangan ni. Tuan Excel ni pinjaman ke? Bila masa pula kita jadi along? Apa gila korang ni? Ustaz tu pun dia tak faham apa benda Tuan Excel ni dia main cakap je. Riba ni ada 2. Satu aduyun, satu adbuyu. Aduyun tu apa dia? Aduyun ni melibatkan pembayaran, interest, bunga. Kau pinjam 1,000, kau kena bayar 1,500. Islam tolak riba ni sebab apa? Sebab riba ni menindas, paksa rela. Kita tak ada duit, terpaksa pinjam. Kita tak rela bayar riba tu, tapi nak buat macam mana? Tak ada pilihan. Tuan Excel korang terpaksa ke kena top up? Terpaksa ke kena top up? Korang tanya ustaz tu, terpaksa ke kena top up? Ada ke bulan ni top up, bulan depan dah Yusof tak nak top up dah? Ada kan? Tak, kena top up juga. Al-Huyu apa maksudnya? Perkara-perkara yang melibatkan urus niaga, pertukaran barang, barangan, emas, bijirin, benda tu. Kita jual apa? Kita jual apa? Kita jual program saudara, bukan jual SIM card. Itu silap kita. Bagi tahu dengan orang, ini SIM card ni RM98.60. Terkejut lah orang. Kita cerita pasal program saudara. Dia bandingkan Tuan Excel dengan Tuntok. Apa yang kita dapat tu sama juga Tuan Excel dapat. Tidak. Mungkin dapat personal accident insurance. Lagi apa lagi dapat? Mungkin dapat point. Tapi dengan Tuntok dapat ke pergi umrah? Dapat ke komisen? Dapat ke BMW? Dapat? Tak dapat saudara. Dalam Tuan Excel ni ada 3 income. Saya cerita pasal batu bata ni, saya teringat satu kisah. Ini kena lihat beza antara orang yang nampak peluang, orang yang nak tengok dulu peluang, saudara. Ada 2 pemuda tengah susun batu bata. Sebab apa? Sebab dia nak buat KLCC. Mana kakak KLCC? Nak buat KLCC. Dia interview lelaki yang pertama, kau tengah buat apa ni? Lelaki tu jawab, kau tak nampak ke aku tengah susun batu bata? Pergi kat lelaki kedua, kau tengah buat apa? Aku tengah membina satu mercu tanda yang bakal membanggakan rakyat Malaysia, saudara. Itu bezanya orang nampak peluang, orang nampak tak nampak peluang. Itu beza dia. Engkau berfikir di bawah tempurung. Orang nampak peluang ni melihat daripada mata burung. Nampak peluang. Dalam Tuan Excel ada 3 income. Apa dia? Yang pertama, active income. Contohnya anda pergi center. Harga SIM card RM88. Program ni RM98. Anda untung berapa ringgit? RM10. Active income ni ada jual beli berlaku, ada keuntungan. Tak ada jual beli, tak ada keuntungan. Yang kedua, passive income. Faham apa maksud passive income? Faham tak? Apa dia? Faham. Maknanya batu-batu orang. Passive income ni, engkau taja sekali, engkau taji sampai mati. Faham?
Basic income ni buat kerja sekali, lepas tu income tu akan masuk, tidak kalau top up akan masuk. Ishak sekarang dekat Perth, Australia. Dia tengah memancing ikan. Dalam tempoh dia memancing ikan tu, ikan berenang-renang dalam akaun dia. Itu masuk passive income. Kau tengah korek hidung buat income masuk, itu passive income. Kau buat kerja sekali je kan, jadi imam, baca Al-Fatihah, masa tu orang top up, income tu masuk, saudara. So baca Fatihah tu sampai tersenyum kan. Kalau nampak imam tersenyum, betul kita tak sell ni. Kita mufarakah lah kau. Yang ketiga, inherited income. Apa maksud dia? Pernah dengar 4D, duduk diam dapat duit? Pernah dengar? Ini saudara, dalam Top Asset, income yang ketiga ni, duduk diam, kau meninggal untuk dapat duit. Faham tak apa maksud dia? Dalam Top Asset, bila anda registerkan orang, masuk tak nama pewaris? Masuk. Okey, selagi anda, contoh macam ni, kalau anda accident, pewaris tu akan dapat 100,000 personal accident insurance. Dan selagi anda hidupkan SIM card anda tu, kita dah meninggal lah, kita punya pewaris dah hidupkan top up setiap bulan, income tu tetap masuk dalam akaun saudara. Nampak tak betapa besarnya peluang dalam Top Asset ni? Kan? Ini kau nak cerita pasal batu-bata benda? Kita banyak lagi peranan lah. Kita banyak lagi perkara benda-benda besar kita nak buat lah. Engkau ni dah tak boleh nak challenge, kau cakap macam-macam. Hari tu mula cakap pasal SIM card. Kita bagi tahu sebenarnya bukan SIM card, ini peluang. Oh, tiba-tiba cerita pasal patuh syariah. Kita bagi tahu juga ni Top Asset ni tak melanggar syariat. Sebab apa? Sebab 3 elemen utama tu kita ikut, kita patuh. Kita tak ada unsur gharar, kita tak ada unsur riba, satu lagi kita tak ada unsur perjudian. Tiga-tiga tu kita tak ada. So kita ni sebenarnya walaupun kita tak declare kita patuh syariah, tapi kita ni mengikut syariat. Apa masalah dia? Oh, tiba-tiba ni hari riba pula. Kalau kita jawab hari besok, apa lagi dia cakap? Tapi sebenarnya saudara, kita patut berterima kasih kat dia orang. Sebab kesepatu-patutnya dia orang membantu promosi Top Asset. Tahniah kepada Top Asset. Tapi saudara ni jawab dengan clear. Saya dah bagi tahu maksud patuh syariah. Oh, mentang-mentang aku tak rasa keban, kau tak percaya kan? Minggu depan saya datang rasa keban cerita pasal patuh syariah. Oh, Aziz ni pakai cap, tak boleh percaya. Tak pernah tipu kan? Saudara, sekarang ni kita dalam keadaan paling terdesak ekonomi kita, saudara. Benda tu kita paling kena ambil berat. Bukan isu batu-bata, ini benda kecil-kecil, langau. Fokus kita menjaringkan gol, bukan melayan nak cabut keruncung satu-satu ni, saudara. Fokus betul-betul, saudara. Fokus promosikan. Sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang teruk, saudara tahu tak berapa orang yang kena berhenti kerja? Pekerja MNS 6,000 orang berhenti kerja tahun lepas. Tahun ni bulan 3, 3,000 berhenti kerja. Profesor 250 orang diberhentikan kontrak. Pilot 150 orang berhenti jadi pilot. Orang kerja kilang 620 orang berhenti kerja. Yang bekerja dengan syarikat paling kukuh dalam negara, Petronas, bulan 4, 1,000 orang berhenti kerja sekarang. Dan yang paling kritikal, Akbar Cosmo melaporkan sekarang ni dekat Malaysia satu hari 2 orang bunuh diri. Sebab apa? Sebab tertekan dengan keadaan ekonomi yang teruk. Kau nak cerita batu-bata? Apa hal kau? Itu segala benda patut kita kena fikir. Kita kena bantu orang. Sekarang ni bukan setakat promosi, kita kena bantu orang. Bayangkan besok tiba-tiba terdengar di Senawang Azizi gantung diri sebab tak dapat bayar hutang. Kita tak ada rasa menyesal sebab kita tak boleh bantu orang tu, tak boleh bantu Azizi. Weh, kalau aku tahulah Azizi ni dulu nak gantung diri, aku tolong dia join Top Asset. Dapat income tak dia gantung diri. Kan? Nampak tak peranan kita sekarang, saudara? Sebarkan Top Asset ni. Jangan berhenti.
Ini perkara baik, saudara. Perkara baik memang banyak halangan. Rasulullah bawa perkara baik. 10 tahun ditolak di Mekah, 13 tahun ditolak di Madinah, 23 tahun orang tak ikut dia. Bayangkan, ni kau bawa benda baik sikit, dah kena cakap macam tu dah down. Tak boleh lah. Down. Terlibat. Semua buang masa, fokus betul-betul saudara. Kat sini ramai leader-leader hebat. Farhan ada, Sifu Sifu Kasih ada, ramai lagi kawan-kawan kita ada kat belakang tu. Asri ada, semua kawan-kawan hebat ni. Minta tips dengan diorang saudara. Diorang takkan tentu ilmu. Diorang akan bagi yang rahsia. Luas-luas dalam ruang semua dia bagi. Tak ada masalah. More you give, more you get. Sufyan pun ada kan. Minta dia tips. Macam mana kau buat kat dalam FB? Macam mana? Kan? Saya bagi satu tips. Mudah. Tadi cerita pasal tips kan? Lepas ni kena buat. Besok pagi, pukul 10 pagi, anda angkat telefon. Ingat betul. Anda angkat telefon seorang kawan yang beragama Islam. Tanya dia, pagi tadi kau solat subuh ke tidak? Tanya dia, kau solat subuh ke tidak? Dia kalau tak solat pun dia akan jawab, solat. Lepas tu tanya dia, lepas solat tadi, kau doa apa? Dia akan jawab, aku doa murahkan rezeki lah. Ini sekarang ni, Allah dah buka pintu rezeki kat kau. Aku nak ajak kau jawab dengan saya. Dia nak cakap apa? Dia nak cakap apa? Dia tak kata dia ada belakang, dia kata, ya nak, lepas zuhur kan aku join lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.